وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita memperbanyak ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah dan juga inayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan pada kita pagi ini untuk sama-sama lagi kita meneruskan muzakarah kitab Pati Faridatul Faraid karangan Tuan Guru Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi rahmatullahi alaihi, yang mana insya-Allah pada pagi ini muka surat 9 hak Jawi, 19 hak Rumi. Muka surat 9 hak Jawi, 19 hak Rumi. Pada tajuk dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Baik, bila kita belajar mengenai ketuhanan, maka asas yang pertamanya kena tahu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kadang-kadang kalau kita tidak belajar akidah, kita akan keliru dengan sifat kesempurnaan makhluk tu pun kita letak di Tuhan juga. Pada zahirnya kita kata makhluk tu mempunyai sifat kesempurnaan. Tidak, sebenarnya dia memiliki sifat kekurangan. Tapi kerana terkeliru bagi pihak kita, dengan menyebabkan kita sandarkan juga sifat makhluk tu di Tuhan. Pada anggapan kita, kita kata tu sifat kesempurnaan. Hakikat sebenarnya dia bukan sifat kesempurnaan tu. Dia sifat kekurangan. Ya kita pergi sandar juga ke Tuhan tu kerana kita silap faham. Berpunca kesilapan daripada diri kita sendiri, kita tak nak belajar akidah. Ataupun kita belajar akidah melalui tok guru hak salah. Maka sebab itulah ni kita tengok pelik-pelik pegangan lon. Mengenai sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni pelik-pelik. Pada paham dia beranggap tu sifat kesempurnaan. Sebenarnya tidak tu. Tidak. Contoh, dia kata Tuhan kalau nak ada, dia kena ada tempat lah, baru ada. Ada ni sifat kesempurnaan. Tetapi disandarkan dengan tempat, itu kekurangan. Dia silap faham lah tu. Tu bukan orang barang-barang tu. Ada pakak kau tu lah, pakak kau ni lah. Jadi silap faham. Jadi dia kata Tuhan nak sempurna macam makhluk lah. Nak ada, kena ada arah, kena ada tempat. Baru Tuhan tu ada. Tu dok, itu menyebabkan kekurangan pada Tuhan tu. Kekurangan atas Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika tu dia tak ada istighnaq, terkaya. Dia terikat. Terikat ni kurang.
Tuhan ni dia tak boleh terikat. Kita makhluk ni semua terikat. Terikat dengan undang-undang. Orang Tuhan tu benar lah. Serba-serbi kita ni terikat. Terikat dengan tepat. Terikat dengan arah. Perkara yang terikat ni perkara yang dikawal. Tuhan bukan dikawal. Kita betul lah kita dikawal. Maksudnya kita ni di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu kita terikat. Ada atas, ada bawah, ada tepat. Ada sihat, ada sakit. Tu dikawal lah tu. Allah Ta'ala ni istirna. Dia tidak terikat. Tak ada siapa kontrol dia, bebas ikut dia nak buat apa. Pasal apa? Nama dia Tuhan. Tuhan dia kena istirna lah. Orang kita dah sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi bila seseorang tu keliru, maka dia letak sifat makhluk di Tuhan, tapi pada anggapan dia sifat kesempurnaan. Tidak. Hakikat sebenarnya ke dia? Membawa kekurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa kepada kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dia kata apa? Moga Tuhan Maha Kuasa. Apa yang salah dia nak letak zat dia alik atas? Dia nak nampak tu sifat kesempurnaan. Dia kata Tuhan Maha Kuasa. Tak ada masalah kalau Tuhan nak letak dia duduk atas. Anggar tu. Orang boleh engkau pagi botol. Pada anggapan dia, dah bila Maha Kuasa menunjukkan kesempurnaan, boleh dia nak buat zat dia duduk atas. Dia faham kau maksud buat. Buat daripada tak ada, jadi ada. Jadi sebelum ni Tuhan tak ada alik atas lah. Baru ya duduknya. Perkataan buat ni, faham ke duk? Buat-buat ni daripada tak ada, jadi ada. Jadi sebelum pada tu Tuhan tak duduk atas lah. Tuhan duduk mana? Jadi apa berpuncanya? Silap faham lah tu. Sebab tu dalam kitab-kitab akidah ni, dia bicara dengan secara khusus. Supaya kita tidak silap anggapan, yang kita dah anggapnya tu sifat kesempurnaan. Sebenarnya sifat kekurangan pula atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita duk itikad lagu tu gak, pakai gawah habis ibadat kita ni. Pakai gawah habis. Walaupun sebanyak mana amal, kalau akidah kita tidak betul, memang tak pakai gawah. Tapi orang tak ambil nak cara sangat apa ni? Orang tak berapa nak cara sangat dalam masalah akidah lun. Dia akhir zaman. Dia akhir zaman. Sebabnya akhir zaman juga nak lemahkan akidah dulu. Dia bukan lemahkan ibadat dulu, tak. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin sebut, syaitan ni dia akan melemahkan kita pada akidah dulu. Sebab tu melalui pintu rezeki, melalui kesilap fahaman kita tentang ketuhanan. Maka bila dah rosak akidah, masa kita buat ibadat, syaitan tak goda. Pasal apa? Muka tak pakai kijau tu. Kena faham situ. Bila kita ni gagal dalam masalah akidah, syaitan tak goda so buat ibadat. Dia kata udah, tak pakai kijau ibadat pakai tu. Pasal apa? Ibadat dia tu nak letak mana muka tapuk tak ada. Sebab tu, bila kita belajar akidah, bila kita belajar tasawuf, dia jadi malah pula buat ibadat. Pasal setan nak ngomong kat tu. Pasal dia tahu dah, kau akidah ni tak boleh. Tapi walaupun dia boleh konsep ke ibadat, kalau kata kita masuk neraka, tapi na'udzubillah, ada harapan kita nak masuk syurga lepas pada tu. Tapi kalau akidah kita rosak, bye-bye jawab dia. Goodbye orang panggil. Ada harapan dah lah. Tu kita kena betul balik. Kena betul balik. Memang betul, Imam Ghazali pun kata, kalau kita belajar akidah, belajar tasawuf, belajar pula bab fiqh, buat ibadat pula malah pula ujian. Setan ni cocok kau tu lah. Sebab apa? Kuk jalan akidah, dia tak boleh nak cocok dah. Dia tak boleh nak goda dah. Pasal kemah. Tapi dia goda kuk ibadat pula.
Kurang-kurang dia kata kalau masuk syurga lepas tu temui aku matale neraka. Tak apa dah. Tapi na'udzubillah kita minta berlindung. Tak usil masuk neraka ni. Nak masuk syurga tu. Tapi kalau masuk neraka pun ada harapan nak masuk syurga. Akidah kita betul. Tapi bukan nak suruh kita ni tak buat ibadat lah. So orang ngajar akidah saja macam bedok. Tak pakai akidah juga. Cuma nak royaknya besarnya akidah ni. Jadi sebab tu sebahagian orang kita ni silap faham, maka dia beranggapan sifat kesempurnaan Allah kena sama dengan sifat kesempurnaan makhluk. Makhluk ni sempurna di atas perkataan, wak lolok kata ya hakikat kekurangan belaka. Walaupun dia pakak setinggi mana di sisi makhluk. Ya. Tokoh-tokoh hebat, berok kecil pun kita juga. Kau tak berok kecil. Nah, hebat-hebat dia memerlukan kepada orang lain juga. Kalau dia seorang tu nak buat kerja, nak bentuk kerajaan. Nah, walaupun kata dia tokoh hebat sempurna gitu gini, tapi dia banyak kekurangan hakikat sebenarnya. Tapi sebahagian kita ni gisandar sifat kesempurnaan makhluk, gisandar kepada Allah Subhanahu. Masih tak ni? Enggak, Allah Taala Maha Kuasa. Tak ada masalah dia nak buat, dia nak letak diri dia datang. Bukan lagu tu. No, tu dia silap faham lah tu. Baik. Kata Tuhan kita ni dalil Tuhan bersifat tu dengan maksud memiliki sifat. Memiliki sifat dengan sifat kesempurnaan. Memanglah kita gapo-gapo ni kita nak sempurna. Walaupun hakikat sebenarnya perkara makhluk tu dia tidak sempurna. No. Kalau nak deria agak deria isi molek. Kau ada beli deria ni isi hok buruk-buruk, mana ada. Nak hok paling terbaik sekali. Tapi hakikat sebenar makhluk ni tak ada sempurna 100%. Semua kekurangan berlaku. Jadi lagi-lagi lah dalam kita nak sembah Tuhan, maka mesti kita cari hok sempurna. Dalam kita nak buat Tuhan, mesti kita cari hok sempurna. Akal hok warah ni dia akan cari Tuhan hok sempurna. Dia akan sembah Tuhan hok sempurna. Kecuali akal hok kesuk tu lain lah. Akal hok warah ni semua kita nak sempurna. Kita nak Tuhan yang ada sifat perkuasa. Kita nak Tuhan yang ada sifat pendengar, pelihat. Kita nak lagu tu berlaku. Maka bila nak lagu tu, Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat kesempurnaan ni. Mana ni bukti dia? Tu yang kita nak bagi. Sebab bukti kesempurnaan sifat ketuhanan ni tak ada pada hak selain Allah. Dia ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain pada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak panggil Tuhan pun tak boleh. Sebab tak layak lasu. Awal-awal tu makhluk tu. Tak kira lah atas nama dewa ko. Dewa hujan ko, dewa panas ko, dewa sejuk ko. Dewa gotu ko, dewa goni, dewa angin ko. Semua tu asal dia makhluk belaka. Hak mempunyai segala sifat kesempurnaan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil dia, bukti dia ada. Bukan tak ada. Sebab dia kata ahli sunnah tak pakai dalil. Asy'ariyah Maturidiyah. Ada dalil. Bapa kata tak ada dalil tu. Adalah dalil dia tu. Ada pula duk tuduh orang tak ada dalil. Dia tu kesuk. Duk guna akal fikiran dia. Baik. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ni wak lolok kata nak kemah. Wak lolok ni kita bukan pergi alik wak lolok. Cuma dalam kita nak berhujah. Bila kita nak berhujah, kita nak orang ni biar mari mikir. Tak apa mari mikir untuk nak temu kebenaran tu. Itulah teknik berhujah
Jadi kita duk belajar akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni. Dia keadaan ni sebenarnya Allah Ta'ala guna oleh Quran. Lau kana fihi ma aliyatun illallah la fasadata, kalau ada lebih pada satu hal. Di langit ataupun di bumi, maka nescaya akan hancur alen. Benda tu tak berlaku lebih pada satu hal. Tapi nak mengajak kepada kita, bila kita berfikir, temu kebenaran mana? Lebih satu hal, hancur lebu alen. Tapi alen ni hancur lebu ke duk? Tak. Tapi lah ni duk jalan dengan molek ni pasal apa? Satu hal. Tu tujuan dia je. Maka bila kita mikir, kita ni malah nak mikir kita. Mata merus bersama benda tak patut kita mikir. Oh, duk menyopoh body menater, haluh mesin, aja tina dajan. Aduh, duk mikir benda tak ada pedoh. Duk kaluh dah tu. Dok, kemah gitu. Lu tahu dah dajar kan? Terus duduk belakang ikut bola lah gitu. Memang tak kena. Kita belakang ikut akidah. Duduk gagal mikir. Meneh pulak Inggeris lah wajib tenar gagal pulak duk. Wajib tenar dajar. Duk mikir gitu gini. Amu kena dia bengong waktu asal. Dok, benar tu sepatut dia fikir. Orang duk mengajar akidah. Berai mikir. Albak bola tak apa pulak. Baik. Jadi bila kita fikir, kita temu kebenaran itulah. Sebab Allah Ta'ala anugerah ke akal ni nak suruh buat mikir benda-benda lagu ni lah. Sebab tu kita silap kalau kata Tuhan tanya mulu. Dok, akal fikiran Tuhan tanya je esok. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengar, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati kita, akal fikiran kita. Hari kiamat ni Allah Ta'ala akan tanya, digunakan untuk gapo? Kita duk nampak telinga, mata, duk akal. Jadi kalau bak akal ni banyak kesalahan. Akal ni lah duk terbayar tino. Banyak akal ni. Kalau tanya kat banyak tak lepas lah. Akal ni dalam semaya duk fikir lagi bak dunia. Kalau kita akal dan apa ni mata dalam semaya ni boleh jadi kita jaga doh. Tapi akal doh. Subuh saat ni boleh kali dia dimikir doh tu janaman pagi ni. Kurang-kurangnya tak apa akal tu dengan wak mikir benda-benda akidah. Kurang-kurang. Nak tutup hak banyak fikir benda-benda kursi. Itu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya juga. Lagu mana Allah Ta'ala tanya suruh ke dia lah. Baik. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, kesempurnaan, tentulah, pastilah. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentulah, mestilah dia akan bersifat dengan sifat lawan dia. Gitu je lah. Gulawan bagi kesempurnaan kurang. Dia tak ada istilah atas pagan. Dia kata Tuhan sempurna, duk kurang, duk tengah-tengah. Soheh kau itu tak segan. Nyawa akidah ni po soko parti politik. Dia tak ada tengah-tengah. Kalau tidak sempurna, tentulah bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat aib, kecacat kekurangan ni mungkin maksud daripada bertambah kurang ni. Kecacatan, keaiban, kelemahan. Ataupun sifat yang tidak layak nak sandar di Tuhan. Kalau tak ada sifat hak layak, maka hak ada di dia sifat hak tidak layak. Dia gitu. Tapi nak ada guano nama dah sifat hak tidak layak. Nama dah sifat hak tidak layak ni hak tak ada lah sebenarnya. Berarti Allah sebut tidak layak tu. Baik. Bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau dia tak ada sifat kesempurnaan, automatik dia sifat kekurangan. Dia dua tu ya. Lah mungkin kata ada duduk tengah-tengah atas pagar. Mana ada lagu tu. Kalau tak ada sifat kesempurnaan, dia lazim lah, dia berekal lah. Maka ketika tu bersifat dengan sifat
kekurangan. Ada dah. Baik. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak ada sifat kesempurnaan, ada sifat kekurangan. Natijah dia akan jadi lagu mana? Kesan dia akan jadi lagu mana? Baik. Dan kekurangan Allah, dan kekurangan atas Allah, kekurangan atas Allah tu mustahilun, tidak diterima. Tidak diterima. Ni keedah kitab masing-masing lah. Dia ada qadiyah sughra, dia ada qadiyah kubra, baru natijah. Ni dua mari natijah lah. Tu ilmu mantik lah orang panggil tu. Biasanya dia akan mari qadiyah sughra dulu. Kalau tu tak ada sifat sempurna, kekurangan. Qadiyah kubra. Qadiyah kubra, lepas tu dia mari natijah. Ni dok. Tak apalah, itu ikut kaedah masing-masing lah. Jadi ulama ni nak suruh kita membersih. Kalau tu kitab ni dia nak suruh bersih dulu akidah kita, baru dia buat mari dalil sebab tu. Biasanya dia buat mari dalil dulu. Dalam ilmu mantik ni dia ada kaedah qadiyah sughra, qadiyah kubra, natijah dia panggil. Baik. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala mustahilun, kena tolak. Tolak dulu. Sebab apa ni? Nak menyucikan, nak tanzihkan akidah kita daripada akidah-akidah hak sesat. Maka nafikan dulu. Ini kaedah ulama tulis masing-masing lah. Kaedah masing-masing. Baik. Apa sebab mustahil ni? Bagi dua mari dalil. Kerana kalau bersifat ia Allah, kerana tu illah. Apa yang kata mustahil tu? Tak boleh nak terima Allah Ta'ala bersifat kekurangan tu. Tu kerana dia panggil. Kerana li'annahu, kalau dalam kitab Arab, kalau bersifat ia Allah, bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Ini sebab dia. Kalau lah awak lolok kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan, kalau mu nak pegang juga Tuhan ni bersifat dengan sifat kekurangan. Seperti contoh dia kata, tak ada kudrah masalan. Contoh masalah tu, contoh tu bahasa Arab tu. Masalah tu maksud sebagai contoh. Tak ada sifat ni. Sebab perkuasa ni kesempurnaan. Lemah tu musa apa ni kekurangan. Baik, kalau kita nak kata Tuhan ni tak ada sifat kudrah, dah. So ada banyak sifat lah. Waksa contoh. Waksa contoh. Maka dia akan jadi lagu mana? Tentu tak ada alam ini. Tentu. Tentu tak ada alam ni. Tentu tak ada alam ni. Sebab tu orang wak nganyi ke dia kata, kita ni ada kau tak ada sebenar Tuhan. Dia wak nganyi tapi tak tahulah cerita ni betul tak betul, Wallahu a'lam. Macam kata cerita ada mokcik di Langkawi tak mayebe pasal tak faham sifat 20. Cerita betul tak betul tak tahu amo. Dia reka-reka kau, Wallahu a'lam. Betul kau tak betul mokcik tu nama berapa tak tahu. Adalah seorang yang duduk rekor-rekor cerita. Dia kata 70 tahun mokcik di Langkawi tu tak semaya. Pasal tak ngaji 420. Tak kenal Tuhan. Betul tak betul tak tahulah. Ada dia buat cerita pula orang baru masuk Islam ngaji sifat 20. Moga dia ngaji ada, lawan dia tiada. Dia buat ngaji kan tu. Dia buat ngaji dia kata, Tuhan ni Allah kau tiala sebenarnya. Dia buat ngaji gitu. Sebabnya dia kata, moga Tuhan mula-mula ada, pas lawan-lawan tak ada. Betul tak betul tak tahu apa cerita dia buat. Pas hidup sebar. Dia kalau riwayat palsu gini dia terima pula. Kalau kita mengambil mana riwayat. Cerita tu mengambil mana tak tahu tu. Betul tak betul pun tak tahu. Kalau betul siapa dia nama Allah tu. Ustaz mana yang mengajar gitu.
Korek-koreko. Bukan maksud lawan ni bertemu kena faham mon dia. Supaya macam kaedah ni lah. Supaya macam kaedah ni. Kalau tak ada sifat sempurna, kekurangan lah. Maka sebab tu dalam masalah akidah, dalam kita duk pegang kesempurnaan, dia kena tolak kekurangan. Nak tolak, kena. Lawan tu hak nak tolak lah tu. Bukannya maksud bertemu berlawan supaya Mesir lawan Argentina, menem Argentina, bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Kita nak tolak, tak sen nak pegang dengan akidah lagu tu. Sama dengan ayat Quran lah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dia bertawakkallah kepada Allah Tuhan yang hidup, tidak mati. Kaedah ni memang digunakan dalam Quran. Dia tak khabar dia nak nganyi kaedah tu, kaedah Quran sebenar. Bukan ulama saja-saja rekod gitu, bukan. Baik. Macam ayat bertawakal kepada Tuhan yang hidup. Pasal hidup ni dia ada temu mati lagi, tapi di Tuhan temu kau mati dak. Sebab tu Allah Taala jawab lalu allazi la yam, Tuhan yang tidak mati. Hidup sama lah tidak mati ni. Sebab kena ingat, hidup ni dia ada lawan, dia mati lagi. Tapi orang ada lawan ni makhluk je, Tuhan tak. Sama lah kita duk belajar akidah ni. Sebab ada ni, boleh ke dok mari tak ada? Boleh. Hak tu di siapa? Di kita, makhluk. Di Tuhan, tak boleh. Patut kena tolak. Tikot tu tak? Kita pandai beza lah. Ni Tuhan, ni makhluk. Ni dia buat nganyi. Mula-mula Tuhan Allah dia kata. Allah tu maksud ada lah. Lawan-lawan, tiala dia. Dia buat nganyi gitu. Tak tahu lama ustaz mana mengajar begitu. Allah ke dia kat wak mari cerita tak tahu mana tak apa Allah kata kak. Tak boleh ni wak mari cerita ni soron daripada ke Nabi Nuh. Dia cerita semua ambil mana tak tahu. 70 tahun nama cik tak maya pasal tak belajar sepak 20. Raji kau dengar. Raji kau dengar. Kau tak maya be poso molek-molek padu. Ada pula ngaji sifat tak ngaji pada 20 tak maya ber 70 tahun. Tak tahu cerita ambil mana kotik mana pun tak tahu. Baik. Bila lagu tu, bila dah andai kata Tuhan tak ada sifat berkuasa, tak ada alen Tuhan nak gua. Dia tak ada sifat berkuasa. Dan tak ada alam tidak sebenar. Tak ada alen ni pelawak. Tak ada alen, tak ada kita. Lepas tu kita ada cokong, kan ada alih kan. Tak ada alih, tak ada lah kita ni. Sebab kita ni sebahagian daripada alih. Kau bukan alih kita. Jangan nampak alih planet Pluto tu bukan. Tu ialah dah. Di antara hak sebahagiannya lagi, termasuk dengan kita ni lah. Alam ni lah. Masih wallah. Hak ada selain daripada Allah Ta'ala. Kita ni. Hak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan tak ada alam tidak sebenar. Tak ada alam ni tak sebenar lah pelawak. Sebab ada kita pun ada, tok tua kita pun ada, bangunan ada, pokok ada, bukit boka ada, goh tugon ada berlaku. Maka pelawak. Bapa kata tidak sebenar? Kerana telah kita lihat adanya ada alam ni. Masa kita tengok dah. Kalau orang mai royak Cik Imam tak nampak alen ni, jawab dia tak lama dah tu. Jawab dia tak lama dah tu. Kena cedek-cedek dah tu. Mai ke Cik Imam tak nampak alen. Tak nampak apa mesti tu alen tu lah. Tambah katanya kalau dia mai royak lagu tu, jawab dia tak lama benar dah tu. Tak tahu dia kedok lagi sekali jemaah kalau kecek lagu tu. Jawab dia tak berapa nak dedah tu. Berat benar dah lah. Baik. Jadi, bukti dia alam ini. Allah Ta'ala wi petunjuk dah. Alamat dah. Bukti dah. Maka dengan alam ni lah. Menunjukkan Allah Ta'ala mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan. Tu dalil dia.
maka ketika tu temulah buktinya. Itulah tujuan kaedah berfikir dalam hukum akal dalam pengajian akidah ni. Tapi sebenarnya hukum akal ni dipandu oleh Quran lah. Sebab kita mengaji ni ulama dia tak ambil. Ulama ni orang yang tidak ambil ilmu ni kursi-kursi. Kena faham. Ulama ni ke pewaris Nabi, maka bila pewaris ke orang ambil ke apa? Quran hadis lah. Cumanya dia hurai dengan bahasa yang mudah untuk kita faham. Dia Allah, faham Allah. Kau tak faham Allah. Ulah. Asalnya contoh. Sebagaimana kita duduk lama dah hari tu. Duduk ngaji kitab Pati Musolli. Syekh Daud kata gapo semaya? Semaya ni diumpama ke seperti kepala. Ar-ra'su minal jasad. Seperti kepala pada batin tubuh. Ni, dia Allah. Sebab apa ni guna kepala ni pasal apa kita ni selama hidup ni ada kepala lagi lah. Orang tak ada kepala ni tidak orang moga orang panggil. Dia ambil itu sebenarnya daripada Quran hadis. Walaupun tak ada hadis yang mengatakan semaya ni diumpama ke serupa kepala. Cuma dalam hadis kata ke apa? Semaya ni tiada agama. Ra'sul amril islamu. Kepala bagi tiap-tiap urusan itu Islam. Wa umuduhus salah. Dia tiada bagi semaya. Apa ni tiada bagi Islam ni ialah semaya. Maka Syekh Daud ulahlah Allah dia panggil. Maka dia perumpama ke kepala ni ibarat ibadat semaya. Kerana tanpa kepala manusia tu tak akan hidup. Begitu juga dengan orang yang tak semaya, seolah-olah agama dia tidak hidup. Bukan tak ada agama, seolah-olah. Tu dia panggil ke dia Allah daripada Syekh Daud. Mudah. Pak kita pun apa Syekh Daud ni mana ada hadis. Semaya ni supaya pala. Tu gong orang panggil. Kedok bahasa Allah. Hakikat sebenarnya dia ambil daripada Quran. Dia peti, yo. Pala peti, yo. Itulah persamaan dia untuk mengaji balaghah masalah ni. Tu persamaan dia. Sebagaimana dia ni peti bagi rumah, pala ni peti bagi jasad. Begitu juga dengan semaya. Ulama Allah untuk nak cepat kita faham. Baik. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil. Hak sebelum ni kita kena tahu dengan secara ijma'. Dengan secara baru. Mudah-mudah. Maksudnya kita tahu Allah Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan. Berapa jumlah hak sebenar, hak tu serah kepada Allah Ta'ala. Tapi asal dia pada 20 sifat. Asal dia 20 lah ni. Untuk nak kita tolak dan nak jadi kepegangan kita. Ada? Baik. Dengan tafsir tu, kena tahu tu dengan tafsir satu persatu. Iaitu satu persatu tu 13 sifat. Ada? 13 ya wajibnya. Iaitu 13 dimula start daripada wujud hingga habis kepada kalam lepas dah lah. Ialah 13 sifat ni qaul yang rajih. Dia ada marjuh, nawi rajih ni. Banyaklah istilah ni. Dia ada asah, ghairu asah, macam-macam istilah dalam istilah ulama. Hak ni sebenar pandangan hak kuat. Berserta dengan dalil. Dah. Baik, bila lagu ni pokok tu dia mari pula timbul kekeliruan dalam masyarakat kita. Pokmu ni nak ngaji 13 ke 20 sebenar hak wajib. Dah. Kita pun neng pula. Yalah juga. Kita neng tu pasal kita jahil. 13 20 hak tolong. 13 20 hak tolong. Dah. Mak apa gitu? Sebab
hok ngaji 13, dia masuk sekali maknawiyah tu dalam hok 7 ma'ani tu. Dia tak bila suku. Sebabnya bila kita kata Allah Ta'ala sentiasa ada sifat pendengar, maka keadaan Allah Ta'ala ketika tu sentiasa mendengar. Dia bila selalu. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia bila suku-suku. Ni keadaan saja. Hakikat sebenar 20 juga. Baik, kalau kita ngaji rukus mayit. Kalau sebahagian kitab ni dia sebut 13. Kalau kita ngaji dalam kitab hok keluar daripada negara Yaman, mazhab Syafi'i juga. Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah. Dia kata berapa rukus mayit? 17. Lepas tu, takkah kita nak kata, pas aku buat 13 ni ada rukun lagi aku tinggal. Ni dia padi. Hok tu yang resume ngaji tu. Hok 13, dia masuk sekali dah tak makninoh. Dalam itidal, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud. Dalam rokok. Dah, dia pecah 4 jadi 7. Apa ni dia masuk sekali jadi 13. Hok kata 17, dia pecah tak makninoh dalam 4 tempat ni. Dia kata rukun. Maka jadi berapa? 17. Hakikat sebenar 17 juga kita buat je. Hak tu bila 13. Hak ni 17. Kau tak ada tamak ni dalam rokok. Dia suka guna ayat-ayat klip lagu ni. Kita pun hak wadah ni kan. Yalah juga. Kata 13, 20. Nak mengaji hak mana tu. Tu bahasa kita go. Tak si nak mengaji tu. Hakikat 20 juga. Kerana kalau kita nafi 7 maknawiyah, kapi jadi. Tu anda dia cocok. Bila dia kecek lagu tu, soh jahil. Sebab tu dia awak ngani, dia nak kata, kalau orang ngajar sifat 20 ni baik pergi pasar malam lah. Dia nak awak ngani gitu. Tapi dalam dia nak awak ngani, dia tunjuk pula jahil dia. Dia kata apa? Kalau ada tok guru ngajar kaunuhu qadiman, mana ada kaunuhu qadiman? Tak jadi dengar lagi amu. Dia nak pleke sifat 20, dia kata kalau ada tok guru ngajar, baik kita pergi pasar malam, dia kata pergi beli apa balik. Dia buat nganyi lagu tu. Dia buat macam tu lah. Lagu mana tok guru ngajar? Bila tok guru ngajar kita lari lah. Dia pun kata tok guru kata malam ni kita belajar kaunuhu qadiman. Dia sendiri pun jahil. Mana ada kaunuhu qadiman ni wak yo? Ada kok kaunuhu qadiran ni ada. Kaunuhu muridan ada lah. Mana ada qadiman? Batunya situ boleh nampak. Dia tak tahu tapi nak lawan juga. Iyalah pepatah harap kata anna su'ada ulima jahilu. Nasio ni akan jadi musuh pada benda yang dia tak erti. Rupanya asal akidah tak erti lagi. Ada orang dulu among ngaji juga dulu belum among salafi ni. Among ngaji juga pondok. Pondok mana aja kau nuh qadiman. Dok pondok mana? Ada. Nak orang lah dia tengah ngaji pondok juga dulunya. Pondok mana tu orang? Mesti tu nampak jahid tu. Apa tu dok bawa ambo boleh sebenarnya nak ngajar kita pondok tapi dah mengaru. Dia kata begitu. Betul kedok pun tak tahulah. Tengok ke dia tu macam kita uti gapo pun. Baca kitab pun kita terjemah. Nak konde ulama tu nak konde ulama ni. Baik. Jadi hakikat sebenarnya 20 juga. Al-Imam Sanusi dia susun 20. Tapi kalau kita Jawi ni, kalau contoh dalam kitab Allah perkenal. Ni ramah juga ni ramah tengok orang baca kitab. Ngajar kitab juga. Dia ada dua ni, dia ada perkenal, dia ada perukun ni. Ni ramah ni ustaz mengajar tukar. Kitab perkenal ni Syekh Jamal Aceh. Dia perkenan. Kalau kita hok serupa mukaddal Quran tu, hok belajar bab semaya ada wirid dalam tu, perukun ni. Dia ada kitab perkenan ni akidah. Pekoh bak semaya, poso maya-maya. Hak tu
perkenan. Sebab ejek dia para kaf nun nun. So lagi para kaf perukunan. Wow. Apa ni para kaf ra waw nun nun. Hak tu perukun ni. Hak serupa kulit kita tu serupa ayat apa ni muqaddar Quran tu. Hak tu perukun ni. Hak kita duk belajar, orang tua-tua duk belajar bab semaya. Jangan tukar. Dia kalau hak ulama Aceh tu, mufti Aceh tu perkenan. Hak serupa kulit kita serupa muqaddar Quran tu perukunan. Jadi ada ustaz ni mengajar hak perkenan je baca perukun ni. Lain tu. Dia ada dua tu. Kalau masa hamba dulu kulit kita hijau tu perkenan. Hak kulit merah supaya ayat apa ni muqaddar Quran tu, hak tu perukun ni. Kena sebut mul. Jadi dalam kitab perkenan paku iman. Dia buat mari 13 sifat tidak 20. Ni kita Jawi juga ni. Kalau orang biasa mengaji kitab perkenan dengan kitab paku iman. Tapi majoriti gak 20 sifat. Kerana hakikat sebenarnya 20 sifat Al-Imam Sanusi dia susun jadi 20. Dia susun jadi 20. Nak lebih sistematik istilah orang lain panggil. Tak ada masalah. Kalau belajar 13, tak ada masalah lepas dah. Tapi jangan nafi 7 maknawiyah. Sebab kalau nafi dia jadi kapi. Jadi hakikat sebenarnya 20 juga. Supaya kita makan sebutir timun lah. Hak ni belah juga besar-besar. Hak ni belah juga kecil-kecil. Hakikatnya behel sebutir juga. Hak ni dia belah 13 juga. Besarlah sikitnya. Hak ni belah 20 juga. Sebutir juga. Sama-sama sebutir. Tapi hak 13 cepat habis. Hak 20 lambat habis. Tapi sebutir belakang boh. Ni dia mari buat ngaji kan. Nak ngaji 13 ke 20. Dia sedap lah dia gori tu. Hak depan dia lebih kurang dia. Jadi kalau ada ustaz lagu tukar tak ada air dulu. 20 ustaz bila molek. Ustaz tu pun kata bila mana tu ambil 20. Dalam makni bila dah maknawiyah ustaz. Sebab kalau nafi 7 hak maknawiyah kapi. Jadi hak 13 dia bila sekali tu. Gitu cara dia. Baik. Ada pun sifat maknawiyah yang 7. Dah kata 13 pandangnya hak kuat. Pas 7 maknawiyah lagi tu iaitu 7 maknawiyah ni kaunuhu. Dia pakai mudah-mudah. Dah kaunuhu qadiran, kaunuhu apa ni muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman ni. Kaunuhu aliman ni dia tak sebut sosok lah. Dia buat mari ayat reka-reka. Dia kata kaunuhu muka depan kaunuhu belakang ke. Dia kata hok kaunuhu 7 sifat. Lepas pada kalam tu wajib kita mengetahui. Wajib juga kena tahu. Tu kata 20 tu. Wajib tu atas jalan ijma' jua. Atas jalan ijma'. Dia kata hak 7 tu pun sifat kesempurnaan Allah Ta'ala juga. Cuma dia tak pilih dah sosok. Qadiran, muridan, kaunuhu aliman, sami'an, basiran, mutakalliman. Dia tak pilih sosok. Tapi dia tetap itikad termasuk sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Walaupun dia mengaji 13. Dia tidak nafi 7 lagi. Ni pandangan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Tapi tetap juga 20 kalau kita pelegak sosok. 7 makni tu kalau pelegak jadi 7 maknawiyah. Bila kira sekali jadi 13. Iaitu atas jalan ijma' jua tu lagu mana? Begini, gini tu nak ayat. Supaya buah pula tu dengan kita. Iktikad kita sifat maknawiyah yang 7 iaitu sifat maknawiyah yang 7 ni kaunuhu tu kesemuanya kaunuhu qadiran sampai mutakalliman tu sifat Tuhan. Dia tidak nafi dia bila sekali dah. Kerana
Bapa kata sifat Tuhan juga? Kerana kesemuanya, kesemua kaunuhu tu setengah daripada sifat kesempurnaan. Sebahagian. Bukan dia nafi. Jadi nak ayatnya 20 jugalah. Cuma hak ni pelerah, hak tu masuk sekali tu ya. Dan tidak haru. Tidak haru ni maksud haram. Kapi. Kita itikad sifat maknawiyah yang 7 bukan sifat Tuhan. Tak boleh. Walaupun Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13, kita tak boleh nafi 7 maknawiyah tu. Sebab tu pun termasuk sifat kesempurnaan Tuhan juga. Kerana ia sifat maknawiyah yang 7 tu setengah daripada sifat kesempurnaan. Sebahagian. Dan siapa itikad begitu, kalau dia itikad 7 maknawiyah tu bukan sifat Tuhan. Nescaya kafir. Na'udzubillah. Wal'iyadzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada akidah yang menafikan 7 sifat maknawiyah. Itu hakikat sebenarnya. Cumanya dia buat main kita je. Sebab tu pok-pok ni tak kira lah panggil Wahabi. Mula-mula dia dengan ayat keliru dulu. Dia mari dengan ayat keliru dulu. Sama-sama lagu tu. Kalau Tuhan tak datang, tak bawah, tak kiri, tak kanan, kat Tuhan tak ada. Kita pun keliru tikut. Kita pun jadi keliru. Dengan tu juga, masa kita duk keliru tu mudah dia nak pergi ke faham dia. Itulah sama-sama. Dalam masalah ibadat lagu tu juga. Amal selawat antara terawih bid'ah. Maka bila kita keliru dah Nabi tak buat ni kak. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tak buat belakang ni kak. Ketika tu kita jadi keliru. Akhir sekali terikut dengan faham dia. Membida'ahkan amalan umat Islam pun. Payah dia bersarung dengan pok ni kak. Ayuh. Kayak mudah nak buat tu. Dia tak royak. Tapi pada pandangan dia mana-mana orang buat lagu ni kerja dah susah. Memang dia tak royak. Dia tak ada kuasa tu. Kalau ada kuasa jawab dia. Tengok masjid hok dia kuasai jadi lagu mana. Atau malah cerita. Tengok tepat. Tengok masjid hok dia kuasai jadi lagu mana jadi. Allah ni pasal tak ada kuasa ni. Batu kena beringat benar. Kena beringat benar. Bak tambah sebut sama ke sahabat-sahabat. Orang ngaji pondok ni jadi imej je duk waktu sangat. Masuk apa imej pelik-pelik kamu nak marah pula. Kena kerak toli. Dia jadi keliru masyarakat. Begitu juga dalam masalah akidah. Bila lagu tu kak, orang pun tinggal ngaji sifat 20. Akhir kali dia itikad, Tuhan datang. Tuhan bertepak, tepak hak layak, tepak hak tak ada. Kalau jadi akidah gitu, baik. Atau sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsir 20 sifat. Hak ni kan nak ngaji sesa. Jadi hakikat sebenarnya mana-mana boleh. Kerana kedua-dua hakikatnya 20 juga. Cuma hak ni masuk sekali, hak tu pelerah suku-suku. Macam 13 rukun semaya dengan 17 masa semaya buat belakang. Bukan kata hak orang buat 13 ni dia tak buat 4 rukun lah kita. Dia buat belakang. Cuma hak ni masuk sekali. Hak tu bila suku. Begitulah dengan akidah sifat 20 dengan sifat 13. Baik. 20 sifat jua. Inilah 20 sifat ni qaul yang masyhur, tersebar luar. Hak pok kita duk mengaji, hak tanah Melayu panggil sebut mengaji sifat 20. Tapi hakikat sifat tu bukan 20 je. Cuma hak ni sebagai asah bagi kita. Untuk nak lepas tu fardu ain. Untuk nak lepas tu fardu ain, maka tempat kita tersebar luas dengan nama pengajian sifat 20. Inilah 13 atau 20 sifat. Baru nak masuk 20 sifat ni. Kak setahun baca kita. Tak apalah kita gohit dulu. Ini insya-Allah sambung 2 minggu pula. Jadi muka cukup setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
yang kurang lemah daripada digambar. Kita tutup majlis kita dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepahaman agama pada kami. Wa'allimna ma jahilna. Ajarkanlah apa-apa yang kami tak erti. Wa zakkirna ma nusina. Peringatkanlah apa-apa yang kami lupa. Rabbana zidna ilman nafi'a. Tambahkanlah ilmu bermanfaat pada kami. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami daripada hamba-hamba yang salih dan juga salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.